tentang kesihatan kita sendiri. Dan yang kita jemput hari ini memang tak lain tak bukanlah Asrul, memang orang yang paling layak untuk kita dengar apa yang akan disampaikan oleh beliau sendiri. Merupakan doktor pakar perubatan dan juga medical physiologist, merupakan strategis kesihatan holistik, telah membantu untuk ramai orang telah keluar daripada keletihan. Semua kat sini letih, betul tak? Letih kesihatan, letih kewangan, letih dengan segala-galanya, dan membina hidup dengan lebih bertenaga lagi. Okey? Siapa nak tahu tips sihat ni bukan kos. Kita rasa macam nak sihat mesti kena mahal, betul tak? Betul. Tapi kita kena tahu apa aset yang penting untuk kita dapat kesihatan dengan betul. Betul Kak Zul, kesihatan adalah asas paling penting sebelum anda nikmati kejayaan di Forever, kan? So paling penting jaga kesihatan. Kita nak bawakan anda satu doktor yang telah mencipta rekod dekat dalam Forever juga. Bukan hanya sekadar doktor, beliau telah capai Chairman Bonus Manager. Masya Allah. Sudah capai Eagle Retreat Manager, kan? Bukan caleng-caleng. Dan tahun ni beliau tak lama lagi ni, dalam masa beberapa hari akan terima cek daripada Forever untuk bonus tahunan beliau. Okey. Dan saya juga nak perkenalkan seorang lagi speaker, akan berdua dengan dia. Okey, partner dengan dia. Kita bawakan orang yang dari tadi perubatan moden kat tu. Betul. Kita nak bawakan juga daripada perubatan tradisional. Beliau adalah bekas pengusaha terapi selama lebih daripada 12 tahun. Okey, dan selama beliau buat terapi secara tradisional, tiada kebebasan masa. Okey, dan juga beliau mulakan Forever dengan hanya target RM1,000 saja, tapi sekarang telah melebihi 5 angka. Berganda-ganda, Masya Allah. Nampak? Okey. Dan join Forever hanya sekadar untuk pulihkan dan bagi vitamin untuk anaknya yang autism, kan? So hari ini pencapaian beliau telah mendapat income lebih 5 angka. Masya Allah. 3 kali top recruiter. Bukan orang biasa. F2D level 3, telah mencapai Global Rally dan top 8 PNM di Malaysia. So daripada tekanan hidup telah berubah menjadi kualiti hidup yang luar biasa. Tanpa saya lengahkan masa, kita nak menjemput Kak Zul. Kita mempersembahkan MDN Dr. Adiba Alawiyah dan Baiti. Silakan. Berikan tepuk tangan yang paling gemuruh. Alright. Okey, bersih. Okey, silakan. Tepuk, come on. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih untuk tuan dan puan pengerusi majlis. Okey, berubah juga ni. Ready ke ni? Ready. Okay. So, hari ni sebenarnya ad hoc je saya bawa dari JB tadi ni, seketul jantung ni. Wow. Supaya you all nampak sebenarnya apa yang kita nak buat hari ni. Okay, so semua dah duduk lama kan? Before saya start, saya nak, siapa ada smartwatch dekat sini? Siapa ada smartwatch? Ada? Puan? Lagi? Alex lagi? Dekat depan?
Semua tak ada smartwatch? Tak ada. Okey, siapa yang ada smartwatch? Siapa nama puan tadi? Yang pakai smart. Aini. Okey, Aini, puan Aini boleh tengok dekat jam. Berapa you punya resting heart rate sekarang? Resting heart rate. Rest. Oh lain? Lelaki ada tak seorang yang ada smartwatch? Lelaki? Tak pakai lah, rugi lah. Alamak. Berapa? Berapa ini? 106 resting heart rate. Dia tulis heart rate, betul ke? Ini pakai jam apa? Samsung. Oi, mahal. Okey, dia ada tak walking heart rate dekat situ, ada tak? Tak ada. Tak ada So dia ada resting heart rate saja. Dia tulis heart rate. Okey, terima kasih Aini. You all rasa normal ke tak normal kalau resting heart rate 106? 106. Tinggi. Sepatutnya berapa? Aini, izinkan kita discuss you punya resting heart rate sebelum saya start talk saya, sebab kita semua di zaman moden. So saya assume semua orang ada sebenarnya smartwatch, ada knowledge heart rate semua kan? Okey, kenapa you kata tak normal? Apa sebenarnya normal value untuk resting heart rate kita? Okey, very good. 60 ke 70. Kenapa kita punya heart rate kita jadi tinggi? Sepatutnya bila kita dah duduk lama, kita rehat kan? Aini, katakan Aini dah duduk dah lama, dah rest, sepatutnya your heart rate dah dalam 60 ke 70. Seperti kata doktor dekat depan ni. Tapi kenapa still tinggi? Excited, betul? Kan tadi you exercise kan? You dah move, you exercise, excited. Tapi saya nak Aini nanti check you punya heart rate you at the end of the talk saya kejap lagi, bagi tahu balik berapa heart rate sebab you dah lama duduk kan, dah rehat. So yang pertama excited, yang kedua kenapa? You happy kan, you rasa macam move. Yang kedua kenapa kita punya resting heart rate kita above normal? Anxiety. Penat, anxiety lagi? Stress lagi? Tak cukup tidur, yang tu yang saya nak dengar lagi. Masalah metabolik, yang ni saya nak sebut ni. Masalah dalam badan kita yang kita syok sendiri, aku sihat tapi dekat dalam tu meraung sakit tu. Pre-diabetic, kita tak sedar. Okay, tadi saya baru tengok di zat darah Kok Sun. Kok Sun mana Kok Sun? Okay, Kok Sun dah dapat free consultation tadi. So you have to be very careful. Thank you Dr. Adiba. Yeah, no problem. So jangan sangka you muda ke, you eat clean ke, you dah jogging, exercise, hiking, futsal, pickleball. Now zaman pickleball kan, you dah rasa sihat, tapi jangan shock sendiri, ada something hidden. Dan yang paling senang, you check you punya heart rate you. Yang tak ada smartwatch, duduk saja-saja ni, check heart rate masing-masing. Rasa nanti kita radial nerve ni, radial artery. Rasa tak? Kalau tak rasa, innalillah. Okay? Ini dalam masa 15 saat you darab dengan 4. Maknanya you dapat berapa beats per minute. Okay? Dan it should be around 60 to 80 beats per minute. Itu adalah sihat. Kenapa kita nak 60 to 80? Nampak tak jantung kita dekat depan ni? Sebesar jantung ni, dan dua blood vessel, salur darah yang besar dekat atas ni, dekat jantung kita ni, ini adalah petunjuk sama ada badan kita sihat ataupun tidak. Siapa dekat sini yang dengar berita, semalam sihat lagi orang ni, tiba-tiba collapse? Ada. Ada kan? Muda lagi kan? Aktif kan? Sihat? Tak boroi kan? Six pack kan? Kenapa dia collapse? Might be. Ataupun ada some activity yang tak normal dekat jantung kita. So saya tanya heart rate tadi tu sebab dia ditentukan oleh kekuatan otot jantung kita ni untuk berdenyut. Nampak This is actually our otot jantung. Nampak tak yang bawah ni? Okay, nampak tak otot dia tebal? Untuk orang yang dia punya heart rate dia tinggi, lebih daripada 60 hingga 80,
Okey, untuk orang yang heart rate dia tinggi lebih daripada 80 biasanya, 100 ke atas kan, jantung dia ni berdenyut laju. So otot jantung ni dia terpaksa pump. So bila jantung dia pump, dia akan tolak darah keluar, masuk dalam salur darah yang besar. Aorta ni pegang. Terima kasih Asrul. Bagi tepukan pada Asrul. Okey, darah akan keluar dari aorta ni pergi ke seluruh badan kita. Dan darah yang keluar dari sini, salah satunya dia akan pergi kepada radial artery yang kita rasa dekat sini, yang pergi dekat sini. So inilah sebenarnya petunjuk penting kalau otot jantung kita kuat, dia pumpkan sekejap sekali je, tapi darah dah boleh keluar dengan efisien. That's why atlet dia punya heart rate dia 40. Atlet lah 50. Mana tahu kita check Asrul kejap lagi, 40 heart rate dia. Rasanya Najah ke 40 kalau Asrul ni. So orang yang fit, orang atlet, orang yang sihat, sebab ada juga atlet yang tak sihat dia pump sekali je tapi darah dah efisien keluar seluruh badan. So the heart actually don't have to pump a lot. Dia tak payah nak pump banyak-banyak kali sampai 100 kali. So you nampak tak? That's why pentingnya kita punya basic resting heart rate kita. Okay? Okay, thank you Azrul. Okay, ni tak masuk lagi slide saya. Saya ada masa berapa minit lagi? 10 minit Okay. Nanti ingatkan saya, Aini Akhir nanti bagi tahu saya berapa you punya heart rate you. Kalau tak turun juga daripada 100, nanti kena buat something. Okay? Dia pakai smartwatch. Oh, penting ingat benda ni. Okay guys, setakat ni? Okay, so minta maaf lah kalau macam cikgu sikit Memang saya cikgu pun, sebelum ni saya pengajar dekat Newcastle University, dekat Johor. So bila saya dah resign, saya dah buka saya punya madrasah saya dah buka saya punya company saya dan sebagainya. Saya resign from Newcastle University dan saya fokus dalam public education. Okay, awareness ataupun awakening ni sebenarnya kita kena nampak sebab apa kesihatan ni penting. Dan benda ni tak payah nak bagi talk pun sebab semua orang dah tahu. Tapi kita thank you to Sifu Datuk Desmond yang bawa topik ni sebab kadang-kadang orang dia dah aware, tapi kalau orang tak ketuk sikit kepala dia, dia tak sedar, dia akan lawa, dia akan lalai. Dia dah tahu dah kesihatan ni penting Dia dah tahu dah bila badan jatuh sakit ni semua consequences ni akan berlaku. Sebab bila kita sakit bukannya kita sahaja yang merana, tetapi isteri kita, suami kita. Orang yang dialisis, cuba bayang orang yang cuci darah kan. Ada tak sahabat-sahabat mak ayah kita, adik-adik yang dialisis? Boleh nampak tak macam mana kesusahan tu? Financial tu satu dah. Sebab sekali kita dialisis tu berapa dah nak kena bayar. Susulan rawatan tu dah berapa dah. Nak tunggu kan masa dialisis tu. Kadang-kadang tak boleh nak drive balik sendiri, pening apa semua kan. So kena ada orang hantar ambil. Komplikasi dialisis tu sendiri kadang-kadang jadi tak cukup darah, anemia, HB jadi low. So kena masuk darah lagi, nak top up darah lagi, nak masuk ward lagi. So semua benda ni ada dia punya consequence dia. Dan semua benda tu lah yang kita kena fikir. So bagus sangat you all ada dekat dalam platform yang betul ni. Sebab bukan saja kita nak kejar, nak cari duit, tapi sebenarnya kita mengejar kesihatan kita. Okay? Ni saya letak gambar yang saya nak anda nampak. Saya nak you all tengok gambar dekat depan ni sebab dia compare antara salur darah yang sihat. Nampak tak? Ni otak. Okay? Ni adalah otak. Ni salur darah kita panggil basilar artery yang normal pada otak ni dengan salur darah yang dah tersumbat. Basilar artery adalah arteri salur darah yang duduk dekat pangkal otak kita. So kalau ada siapa yang nyanyuk-nyanyuk sikit, yang pelupa, bukan stroke, belum lagi, tapi dia dah mungkin cepat lupa, dia nak jadi macam nyanyuk sikit, kadang-kadang emosi, kadang-kadang jadi lemah badan. Ada kemungkinan salur darah yang dah tak lancar. This is basilar artery. Okey, nampak tak yang C dengan D ni? Ni adalah coronary artery. Right coronary artery So yang ni coronary artery, nampak? Okay, basilar artery A, B,
B, right coronary artery C dengan E. Nampak tak? Yang ni yang normal, yang ni yang dah tersumbat. Coronary artery ni dekat mana? Dekat jantung. Coronary artery ni adalah antara common artery yang kalau orang salur darah jantung dia tersumbat, orang buat stent. Pernah dengar stent? Nah. Buat bypass, buat angio semua tu. So, coronary artery ni adalah artery yang duduk dekat depan ni. Okay, dekat depan ni, dan dia ada dua. Satu dia panggil descending artery anterior dekat depan, dekat belakang ada satu lagi posterior. So yang dekat depan ni yang biasanya tersumbat. Kenapa boleh tersumbat tu? Makan sedap-sedap. Kita tengok kejap lagi apa yang boleh tersumbat. Ada orang dia makan sayur je. Dia tak makan pun benda lain. Still juga dapat heart attack, tersumbat. Stress. Saya ada seorang member baru ni, sahabat baik saya, baru umur 30-an. Late 30s, dia cikgu. Dia pergi sekolah, dia memang orang yang aktif, cycling. Selalu cycling, dia pergi hiking. Dia tak gemuk pun. Dia lebih kurang badan saya je. Tapi dia chubby-chubby sikit. Dia used to be gemuk before, tapi dia selalu pergi zumba, dia dah kurus. So dia kata dia nak pergi sekolah, dia naik tangga tu, dia rasa macam cungap sikit je. Kita panggil breathless. Dia naik tangga, dia rasa macam, kenapa rasa cungap sikit je? No chest pain at all. So dia pergi check dekat klinik sebab dia ingat dia nak kena asthmatic attack. Sebab masa kecil-kecil dulu dia pernah ada asma. Dia cungap je, tak ada chest pain, tak ada langsung. Doktor check, buat ECG, terus nampak dah, tak best ni. Hantar terus buat echo, check semua, hantar terus buat angio. Kena tahan terus dekat hospital. Malam tu juga buat bypass, 100% block. Astagfirullahalazim. Artery yang saya sebut tadi ni lah ni, coronary artery, descending artery ni. So dia dah block, totally block 100%, satu vessel lagi 90%. So ni memang tak boleh main-main. So that's why pemeriksaan kesihatan tu penting. Buat every year, walaupun kita rasa kita sihat. Siapa sini yang every year memang dia buat blood test? Bagus, tak sampai separuh. Very good. Congratulations bagi siapa yang memang buat setiap tahun. Bagus. Siapa yang buat 6 bulan sekali? Bagus. Biasanya orang yang buat 6 bulan sekali ni sebab dia ada kencing manis, darah tinggi, dia memang follow up kan, doktor dah memang buat. Tapi kalau you memang sihat, you memang tak ada masalah apa-apa kesihatan pun, buat. Sebab itulah yang akan jadi benchmark pada kita punya hidup kita. Kita boleh compare nanti result kita. Okay, ni adalah hati. Nampak tak? Ni hati yang normal. Ini adalah hati yang berlemak, fatty liver. Aduh, scary-nya. Ni hati normal, cantik. Kan kita makan hati ayam, macam itulah hati kita, merah, cantik. Tapi bila dah fatty liver, be careful siapa yang ada masalah kolesterol tinggi. Kolesterol, siapa ada masalah kolesterol, ingat hati anda ada risiko untuk jadi fatty liver. Siapa yang ada masalah, ni, sini, cuba pinch sikit lemak dekat depan ni. Alamak. Banyak. Dia kalau tayar basikal kecil-kecil tu normal lah. Kalau wanita kan kita dah beranak, macam saya dah anak 5, kadang Caesar, kadang apa kan, sikit tu ada normal. Tapi orang lelaki patutnya tak ada. Dia tak beranak, dia tak ada hormon naik turun, period ke apa semua kan, tak ada. Tapi kalau dah tayar lori besar ni, beringat. Okey, beringat so minta maaf saya bagi tahu sebab most probably apa yang kita rasa sini ni adalah lemak visceral. Kalau just sekadar lemak subcutaneous saja, lemak bawah kulit je normal, tak ada masalah. Tapi kalau lemak visceral yang duduk berkumpul dekat sini, yang tu kena berjaga-jaga. Tapi jangan risau, you are in the right platform. Memang kita ada cara. You taat je betul-betul dengan apa yang kita buat, pemakanan semua dalam kita punya platform ni, dengan suplemen yang bagus, a very good drink, you ada program dan sebagainya, insya-Allah kita akan sihat. Yang jadi tak sihat tu kita ciluk-ciluk banyak.
Hari ni ambil, esok tinggal lah. Travel, tak ingat lah travel, tak masuk pun dalam beg kita. Kalau yang jenis itu, you bersedia Dan berita tak bagusnya, bila dah sampai ke stage fatty liver, ingat dia boleh jadi kanser. Ya Allah. Dah habis dah masa saya. Alah. Dia boleh jadi kanser. Daripada sini fatty liver, dia boleh jadi kanser liver. Okey, na'udzubillah min zalik. Okey. Ni saya tunjuk jenis-jenis kanser yang kita biasa tengok. Ni penyakit zaman moden. Zaman dulu mungkin dah ada, tapi maybe ada reporting ke kan. Kita tak ada social media. Ni penyakit zaman moden. Kanser nefro, kanser kidney. Buah pinggang ni. This is cancer breast. Okay, ni adalah kanser paru-paru. Now kanser paru-paru naik balik because of bukannya orang smoking saja now ni, vape. So ingat So ni adalah kanser paru-paru. Tapi you have to remember nowadays dia ada atypical causes of cancer. Orang yang sihat yang tak merokok pun ramai yang kena kanser paru-paru. Bau asap maybe secondary smoker, ataupun mungkin dia ada toksin lain, dia inhale kan, toksin lain maybe dia boleh jadi juga. Okay, ataupun ni cancer liver. Tadi yang daripada fatty liver tadi dia boleh jadi cancer. Dan juga this is a very bad breast cancer. Okay, na'udzubillah min zalik. Saya tunjuk gambar dan saya doakan mudah-mudahan kita tak diuji dengan ini. Kalau ada yang dah diuji dengan segala macam penyakit ni, kena ingat, selagi kita ada nafas, selagi ada nyawa, kita mesti ada solusi dia, insya-Allah. Okey. Ni saya just letak fakta So saya ambil daripada Keratan Akhbar ni. Dan ini adalah sebenar senario yang berlaku. Penyakit-penyakit kronik ni actually bukan yang menyebabkan kita je rugi, negara pun rugi penyakit kronik ni. Dan realitinya sekarang dia berpunca salah satunya daripada obesity. Cuba tengok trend dia makin naik. Daripada dulu sampai sekarang ni trend dia makin menaik. Dia tak turun tak ada pun. Kalau kita tengok hospital sekarang ni, hospital makin banyak ke makin berkurang? Banyak. Ward penuh kan semua. Maknanya orang sakit makin ramai, bukan makin berkurang. So ni adalah senario. Kalau kita pergi ward pun, masa kalau you all perasan pergi melawat saudara kan, yang duduk atas katil yang sakit tu orang muda. Yang datang melawat dia siapa? Mak dia, mak dia, ayah dia yang masih sihat. So tengok pemakanan, tengok lifestyle, tengok apa yang anak-anak cucu kita buat sekarang ni. Saya tak kata dekat orang lain sebab saya sendiri, saya pun ada anak, saya pun ada cucu, saya pun ada anak-anak saudara saya ramai. Macam mana gaya hidup anak-anak kita sekarang? Kalau bukan kita yang force, yang paksa untuk anak kita makan makanan sihat, ambil vitamin yang betul, buat lifestyle, tidur pukul berapa? Ada mak tu dia ikut je anak dia duduk melayan Netflix. Bukan suri rumah je melayan Netflix. Anak-anak pun melayan Netflix lah teruskan. Ya, ada yang ikut je. Okey, duduk layan YouTube ke game ke sampai pukul 3-4 pagi. Siapa ibu ayah yang buat macam gitu, yang tak particular dengan waktu tidur anak dia apa semua, berhati-hati anak dia akan masuk ke dalam fasa di mana once umur start 20, 30, 40 dia akan mula ada hormon yang tak stabil dan masalah metabolik. Okey? So itulah yang saya nak bagi tahu dekat sini adalah kesedaran kesedaran bila kita tengok trend pemakanan kita. Saya tak kata makanan kita ni langsung tak boleh makan, tapi kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu macam mana untuk pilih makanan yang sihat. This is the percentage. Okay, dan saya letak gambar anak ni sebab inilah sebenarnya generasi moden sekarang ni. Generasi moden. 90% daripada kita dekat sini ada anak So saya nak anda tengok anak ni macam mana nasib anak kita. So dalam Forever Living actually ada banyak sangat a very good supplements yang memang bukan adult saja boleh makan, tapi sangat sesuai untuk kita bagi pada anak-anak kita. Okay, orang tua tabiat harian. So saya nak letak yang ni yang paling penting. This is actually a very important slide di mana
tiga benda ni dia macam Goldilocks and the Bear. Tahu tak cerita Goldilocks dengan Three Bears tu? Dia tak boleh terlebih, dia tak boleh terkurang. So kalau makan, tidur, stres, terkurang makan pun boleh jadi kanser. Undernutrition boleh jadi GERD, boleh jadi gastrik yang teruk. Undernutrition. Overnutrition boleh jadi obese, boleh jadi kanser yang teruk juga. So sama juga So tidur, stres dengan makan adalah something yang kita kena particular. Okay, masa saya dah habis, saya tahu. Sekejap je, saya tunjuk few more slides. Okay. Ni yang saya nak pesan sebagai terakhir saya lah berkait dengan heart rate tadi. Okay, ramai orang dekat sini yang dia memang dah exercise, tapi saya nak anda dapat ilmu ni hari ni. Bila kita kata kita aktif, pastikan kita tahu definisi aktif tu macam mana. So make sure kita follow this is basic baseline punya protokol daripada WHO. 150 minit aktiviti sederhana per minggu ataupun 75 minit aktiviti. So you all bagi lebih kurang, kalau dekat rumah kita brisk walk, kita naik basikal, sapu ke mop rumah, lebih kurang setengah jam je sehari. Buat dalam masa 5 hari. Okay, so biada ni. At least kita rasa nadi kita bila kita buat aktiviti tu, nadi kita lebih kurang naik dalam double. Kalau sebelum start 60, bila kita dah habis brisk walk jogging, biar dia jadi around 100 to 120. So that is actually a very good cardio exercise yang kita boleh buat. So ni adalah saya nak anda target untuk everyday supaya kita sehat. Okay, yang dikira tak aktif ni. Ada orang dia exercise waktu pagi, tapi dia duduk 8 jam dekat office. Pagi dia exercise sekejap, tapi 8 jam, 6 jam dia duduk je dekat bilik tak bergerak apa-apa. No. So at least move around. Buat neat je non-exercise activity thermogenesis supaya badan kita sihat. Okay, so this is my last slide. Saya minta maaf sebab laju. Nanti insyaAllah mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi. So pilih tepuk dada, tanya diri sendiri. Kita nak jadi orang yang sekadar memenuhi statistik Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sakit jantung, darah tinggi, kanser, ataupun kita nak build, design kita punya own statistik, aku boleh hidup lama dengan sihat. Yang mana satu yang kita nak? Okay, tanya diri sendiri. Itu saja. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput balik. Okay? Heart rate. Berapa heart rate you tadi, Aini? Tadi 106 kan? Ni dah turun sikit tak? 102, still tinggi. So ada something yang tak kena. Kalau you nak betul-betul tahu kenapa tak turun heart rate you, it should be reduced to around 60 to 80 untuk normal. Buat full blood test. So dalam blood test tu kita nampak ada few inflammatory markers dalam tu. So mungkin ada some inflammation yang ini tak sedar yang menyebabkan heart rate tu kenapa tak turun. Tengok ESR, tengok CRP, tengok white blood count, total white count, renal function semua tu. Okay ni? Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Masya Allah. Terima kasih Dr. Adibah Alawiyah atas presentation yang hebat siap tadi kan. Terdapat ilmu perubatan. Doktor belajar lepas tu merawat orang selama 20 tahun, kita dapat ilmu perubatan daripada doktor dengan free saja. Beri tepukan gemuruh kepada Dr. Adibah Alawiyah. Okey, sebelum Kak Bati nak mulakan Kak Bati punya talk, Kak Bati nak tanya khabar dulu. Apa khabar semua? Baik. Ya ke? Ada tak kat sini yang demam? Demam tak ada Yang pening kepala tak ada? Kalau macam tu cuba bangun semua. Kak Bati nak test. Bangun dari setempat. Nak tengok sikit. Boleh ke? Dari setempat. Lompat. Ada boleh lompat bintang? Lompat bintang? Ya, boleh. Okey, jumpa duduk. Okey, terima kasih. Minta maaf kalau ada siapa yang tak berupaya nak buat tu. Sebab apa tahu? Kesihatan tidak dapat dibuktikan selagi anda tidak ada uji. Betul tak? Okey. Alright. So insya-Allah pada kali ini sebenarnya apa yang Kak Bati minta tuan-puan
buat tu sebenarnya ada relate dengan apa yang Kak Bati nak present pada pagi ini ya. Iaitu berkenaan tentang kesihatan. Anda kena tengok persamaan ni. Persamaan ni anda kena ingat yang mana kesihatan ni bermaksud kita mempunyai tenaga yang tinggi, dan bila kita mempunyai tenaga yang tinggi dan kita akan capai quality of life ataupun quality hidup. Sebab ramai orang ingat kesihatan tu bila sakit, tapi sebenarnya kesihatan adalah mata keuangan kita, mata kehidupan kita, dan kalau tenaga kita lemah, hidup kita pun akan jadi lemah ya. Okey, seterusnya kesihatan ni bukan tunggu sakit saja ya. Ramai orang jaga kesihatan bila dah sakit, tapi masih tu badan kita dah berada dekat dalam damage mode, dah masuk berada dalam kerusakan atau kemusnahan. Tapi sebenarnya kan kesihatan adalah pencegahan sebelum masalah datang. Dan kita ni selalu tunggu badan kita dah tunggu amaran, barulah nak bertindak. Bila dah sakit barulah kita panik, nak pergi jumpa doktor kan, nak makan ubat. Tapi bagi orang yang berjaya, orang yang sihat, dia akan jaga sebelum sakit. Dan dia tak tunggu warning, dia akan create protection. Okey, so jangan tunggu sakit baru kita nak jaga ya. Okey, seterusnya kesihatan ni bukan sekadar tak sakit. Maksud kesihatan adalah kita mempunyai tenaga yang tinggi, fokus yang tajam, dan juga emosi yang terkawal. Kawal kesihatan ni bukan bila tak demam ke ataupun tak masuk hospital. Macam kita setengah orang kan, kita tanya sihat ke, sihat, tapi jalan jenggot-jenggot kan. Sebenarnya kita kena bangun pagi dalam keadaan tenaga, dan juga kita boleh fokus dan juga tak stres. Okey? Alright, dan bila kita sihat, memang badan kita pun akan naik level. Antaranya ada 3 lah perkara yang membuatkan tanda kita sihat tu. Antaranya ialah kerja lebih fokus. Bila badan kita bertenaga, kita boleh buat kerja lebih cepat dan lebih berkualiti. Kalau orang sihat, dia buat kerja jam, hasil dia macam orang penat yang kerja 8 jam. Nak tak macam tu? Buat sikit tapi punya hasilnya macam orang yang penat kan. Jadi sebab tu kita kena sihat ya. Lepas tu selain pada badan sihat, secara tak langsung dia akan membuatkan hubungan lebih baik bila emosi stabil, kita tak cepat marah tak mudah stres, hubungan dengan pasangan, anak, tim semua jadi lebih baik. Sebab itulah kadang-kadang orang yang ada masalah rumah tangga kan, bukan sebabkan orang tu, tapi sebabkan penat. Pernah tak dengar kan ayat ni? Aku penatlah dengan kau ni kan? Kan penat dengan anak-anak ni macam-macam kainah kan? Bukan sebab kita sebabkan orang tu, sebab kita tak ada energi nak melayan, nak menguruskannya. Sebab itulah penting kita sihat sebab dia relate juga dengan emosi kita dan juga hubungan kita yang dengan orang lain. Dan daripada tu bisnes lebih konsisten. Sebab tu kita kena sihat. Sebab itulah alhamdulillah Forever Living dia produk-produk kesihatan, supaya dengan itu kita boleh dapat menjana income. Sebab bisnes yang penting bukan laju tapi konsisten. Dan konsisten ni datang dari tenaga yang stabil. Sebab itulah kalau orang yang bisnes jatuh tu bukan sebab tak pandai tuan-puan, tapi sebab tak cukup tenaga untuk teruskan. So sebab tu kita tengok leader-leader kita ni kan, leader-leader kita ni semua sihat, betul tak? Semua cergas. Dia buka pida kan, kan jalan laju kan, sifu kan. So maksudnya dia akan relate kan ya. Okey, so kita bukan nak cari umur yang panjang, tapi kita nak cari umur yang berkualiti. Hidup lama pun tak guna kalau hari-hari penat lah, stres kan, tak ada tenaga untuk menikmati kehidupan ya. Okey. Alright, ni kita check list. Okey, kita sebenarnya bila kita sihat, kita dah bertenaga, kita sebenarnya akhirnya kita nak capai apa tahu? Quality of life ataupun hidup berkualiti, Okey, quality of life tu apa maksud dia? Okey, maksudnya quality hidup ialah tahap kepuasan dan kesejahteraan seseorang dalam kehidupan seharian. Bukan sekadar hidup lama, tapi hidup yang bermakna, sihat dan juga bahagia. Bukan berapa lama kita hidup, tapi macam mana kita nak kita hidup setiap hari tu. Okey, so ada 6 kriteria 6 kriteria yang mana kita kena lihat pada diri kita, apakah kita sudah capai untuk menunjukkan yang kita sudah sudah dapat quality of life tu. Okey, pertamanya kesihatan fizikal, badan sihat, bertenaga, tak mudah sakit. Yang keduanya kesihatan mental dan juga emosi, iaitu fikiran tenang, kurang stres,
emosi stabil. Dan lepas tu yang ketiga, keuangan. Ada kestabilan, tak sentiasa tertekan dengan hutang dan juga duit. Lepas tu hubungan juga, ya, hubungan baik dengan pasangan, dengan keluarga dan juga kawan. Lepas tu ada kebebasan masa dan juga ada masa kebebasan. Ada masa untuk diri sendiri. Hidup tak terkejar-kejar. Ada tujuan hidup. Itu ada arah, ada impian, ada matlamat, ada hala tuju dan rasa hidup bermakna. Kualiti hidup bukan tentang ada segalanya, tapi rasa cukup, tenang, sihat dan juga bermakna setiap hari. So, maksudnya kat sinilah yang kita kena tengok taruh mana hidup kita selama ni. Kalau kita tak capai dan kita kena make it happen lah. Okay? Macam Kak Baiti. Kak Baiti dulu seorang engineer. Sanggup berhenti kerja, sebenarnya Kak Baiti sentiasa nak mencari kualiti hidup dalam hidup Kak Baiti. Sebab tu berhenti jadi engineer, buat bisnes. Sebab Kak Baiti nakkan keuangan dan juga masa. Tapi tak jumpa bisnes yang tepat. Sebab itulah makin terhimpit. Alhamdulillah Allah izinkan jumpa Forever Living. Sebab masa sebelum ni Kak Baiti buat pusatnya, walaupun ada kedai kan, ada perusahaan sendiri, ada perniagaan sendiri, tapi masa tu Kak Baiti tak dapat ni Kak Baiti kat sini kesihatan mental. Walaupun kita bekam semua okey, alhamdulillah sihat, tapi sudut emosi, selalu stres, tertekan sebab kita nak urus segala-galanya bisnes kita yang dulu tu, bisnes lama. Lepas tu sama juga keuangan, tak dapat kebebasan keuangan. Lepas tu selain pada tu masa, masa sebab kita terkejar-kejar, on call kan, appointment semua terkejar, hampir kadang-kadang tu banyak kali lah percubaan yang accident. So masuk hidup kita kelang kabut. So tu membuatkan Kak Baiti sentiasa mencari peluang dan alhamdulillah Allah temukan dengan Forever Living. Syukur sangat Forever Living dah melengkapkan keseluruhan ni. Ya. Betul-betul berikan pada Forever Living insya-Allah. Okay. Dan begitu juga tuan-puan, bila tuan-puan kalau sana jumpa customer kan, tuan-puan boleh check kan ke-6 ini di manakah hot button customer tersebut. So ada kata kalau customer tu dia masalah fizikal dia sakit dan kita tolong dengan produk. Kalau dia masalah keuangan ataupun masalah tak ada kebebasan masa kan, nanti kita boleh suggestkan tentang bisnes ya. Okey, so inilah indikator ataupun parameter lah kita kita nak tolong manusia di luar sana. Okey. Seterusnya kita nak tahu, nak sedar bila kita dah dapat kualiti hidup, apa yang kita capai daripada yang ke-6 tu, itu yang kalau yang skor tenaga pula kita check antara 1 hingga 10 berapa skor tenaga kita ni. Ada tak sini yang tenaga dia sekarang ni 1 hingga ke 3? Ada tak? Mesti tak sama pengaku kan. So kalau sampai 1 hingga 3 ni memang sentiasa penat lah. Survival mode dia ibarat macam nyawa-nyawa ikan lah kalau 4 ke 6 biasanya hidup biasa-biasa tapi tak optimum. Kalau 7 10, siapa 7 ke 10 tenaga dia? Angkat tangan. Tak ramai juga. Orang ni bagus semuanya. Humble. 7 10 maksud bertenaga, produktif, high performance. So maksudnya kalau siapa yang bawah 5 tu memang dia tengah struggle kan. So maksudnya kita kena sedar dulu keadaan badan kita dan barulah kita kena ikhtiar ya. Lepas tu kekerapan, keletihan, sakit dan juga tak fokus. Okey, kalau letih maksudnya memang tenaga tengah drop dan situlah kita cari solusi tak fokus, otak penat, mudah letih, mudah sakit bermaksud imun lemah. Dan bila adakah kita ni jenis cepat penat walaupun tak buat kerja berat? Kita selalu soal, kenapa lagu ni selalu nanti ngantuk? Pasal dah tidur banyak kan? Lepas tu adakah kita jenis orang susah fokus, cepat stres ataupun cepat marah kan? Kadang-kadang orang selalu kata faktor umur kan, tapi sebenarnya tidak. Dia muda ke tua ke, kalau sakit memang dia akan membuatkan badan kita akan timbulkan masalah macam-macam kan. Dan lepas tu kita kena sentiasa koreksi diri kita, kena bayangkan 5 tahun akan datang kalau kita biarkan badan kita sakit, apa jadi kan? Apa jadi kalau gaya hidup tak berubah? Lepas tu tenaga kita makin drop, lepas tu kesihatan makin merosot dan juga impian kita pun of course kita akan tak dapat capai Okey, sebab apa hari ini apa yang kita buat hari ini adalah preview pada masa akan datang. Sebab itulah kita kena sentiasa mencari cari hidup kita, quality of life kita dan selalu bertanya apakah cara hidup kita pada hari ini menyokong masa depan kita. Okey. Dan lagi apa yang kita kena buat adalah kita kena cermin diri, selalu tengok diri, bukan sekadar tengok kecantikan tuan-tuan, bukan sekadar tengok rupa, kena audit lifestyle. So kita tengok ada lebih kurang 6
7 yang kita boleh audit diri kita setiap hari. Tengok macam tadi Dr. Adibah cerita sikit kan pasal tidur, lepas tu pasal makan, apa kita makan kan, tidur, stres semua. Lepas tu ini apa yang kita kena check jugalah. Yang pertama, berapa jam tidur? Ada kat sini yang tadi hari ni dia kurang daripada 5 jam. Ada tak? Oh ada, Masya Allah kan. Ini bermaksud anda sudah berhutang kesihatan. Kena kadok balik tidur Alamak. Tapi ada orang tengok pekerjaan dia tak boleh nak kadok tidur sebab memang kerja shift contohnya kan. Malam shift bekerja, lepas tu siang kena tidur. Tapi ialah sebab siang dengan hal rumah tangga lagi kan, anak-anak semua, jadinya dia tidur-tidur ayam. So maksudnya badan dia akan terhutang kesihatan sebenarnya. Kita kena kadok balik, kena ganti balik. Okey. Lepas tu 5 ke 6 jam tidur, maksudnya cukup-cukup makan tapi tak optimum. Yang terbaik ialah 7 ke 8 jam, maksudnya badan kita betul-betul recovery dan kita mempunyai performance yang terbaik. Okey. Lepas tu yang keduanya, berapa kali exercise seminggu? Ada tak yang kosong kali, tak ada exercise langsung? Ini maksudnya badan anda dah terbiar betul. Dah macam rumah usang. Maksudnya anda bukan lagi menjadikan kesihatan sebagai prioriti, dan risiko penyakit akan naik. Anda kata kalau 1-2 kali pun boleh cukup untuk sustain kesihatan. Maksudnya kita kena 3 ke 5 kali exercise seminggu. Ada tak 3 ke 5 kali exercise seminggu? Ada, Masya Allah. Emily, Cikgu Emily, patutlah Cikgu Emily 60 lebih main pitchball. Kak Bati pernah nampak dia main pitchball macam orang muda kan. Cikgu Emily dia exercise 3 ke 5 kali, mungkin lebih kan. Maksudnya kat sini badan aktif dan sistem berjalan dengan lancar ya. Okey, seterusnya, adakah kita kena kerap serik kepala? Okey, boleh jadi itu tanda dehidrasi. Okey, lepas tu stres tinggi, peredaran darah yang tak lancar, toksin berkumpul. So kalau sikit sakit kepala kadang-kadang tu okey, tapi kalau kerap itu memang tanda alam dalam badan lah. Okey. Lepas tu cepat penat. Adakah kita bangun letih kan? Bangun pagi dah letih, tak buat kerja lagi dah lesu kan? Petang terus drop tenaga kita. Biasanya petang-petang nak tidur kan? Pukul 5 petang tu dan masa asar dia macam dah ngantuk kan? Sebenarnya tidak, walaupun orang kata dah bekerja, dah habis energi kan sebelah daripada pagi sampai tengah hari, tapi sebenarnya badan kita sebenarnya boleh sustain energi itu. Okey, itu tanda fuel untuk sel kita dah rendah dan kita tak cukup nutrisi. Nutrisi tak cukup dan sebab badan kita dah overloaded dengan stres dan juga toksin ya. Okey, seterusnya apa yang kita kena audit adalah apa yang kita makan setiap hari. Ini pun penting juga sebab hari-hari kita makan kan, setiap masa kita makan. So ini adakah kita banyak processed food kan? So kat sini memang tanda badan kita akan rasa penat lah, membuatkan badan kita penat. Lepas tu adakah kita makan gula tinggi? Kadang-kadang tenaga tu naik sekejap je. Setengah orang bila dah energi, dia rasa macam dia makan gula dia rasa bertenaga, tapi sebenarnya ada akan membuatkan crash. Lepas tu adakah kita kurang nutrisi? Bila kita kurang nutrisi, badan akan bagi signal lapar walaupun kita kenyang sebenarnya. Okey. Lepas tu kita tengok tahap stres kita. Stres tinggi ke? Itu kalau stres tinggi maksudnya memang hormon kita tak normal. Hormon kita tak stabil. So kena cari solusi macam mana nak stabilkan hormon kita balik. Lepas tu adakah emosi kita tak terkawal, cepat penat dan juga burn out kan? Ataupun fikiran kita serabut, fokus kita hilang. Dan bila mind kita penat, dan itu yang membuatkan hidup kita berat. Okay? Dan ni pun penting juga. Kekerapan membuang. Hari ni ada tak siapa yang sudah membuang pagi ni? Cakap tangan. Malam. Ramai tak membuang lagi ni. Ni ada isu besar ni kan. Ramai tak membuang lagi terus terang Okey, sebenarnya untuk pembuangan normal, buang air besar 1 ke 2 kali sehari. Okey, kalau lebih pada 3 hari sekali, bermaksud anda sembelit. Okey, lepas tu kalau terlalu kerap, lebih pada 3 kali sehari, itu maksud cirit lirik. Dan kalau lepas tu kita tengoklah najis, keras ke, berdarah ke atau terlalu cair Lepas tu untuk buang air kecil pula, kalau normal 6 ke 8 kali sehari. Tapi itu tengoklah kepada penggunaan air kita. Kalau air kita banyak dan kita akan kerap kecil, it's okay, itu bagus. Okay, tapi terlalu kerap, cuma 1 jam sekali ke, ataupun belah malam patut tidur tapi dia bangun kencing kan? Terlalu kerap dan cepat haus,
Itu diabetes lah, ya, diabetes dan juga ada jangkitan kuman. Dan kalau kurang sangat 3 ke 4 kali sehari bermaksud anda kurang air, dehidrasi. Dan kita kena tengok juga warna air kencing kita tu. Walaupun orang kata tak elok tengok nangis kan, tapi sesekali-sekala lah nak cek kesihatan kita, kan. Okay, so warna terlalu pekat ataupun keruh. Okay, alright, sikit lagi. Okey, kita tengok juga antara pencegahan dengan rawatan, mana yang lebih penting, kan? Mana kita nak bayar awal ataupun bayar mahal kemudian. Okey, so tengok ya. Kalau kita tengok rawatan mahal, bila kos semuanya jadi kos, bila sakit semua jadi kos. Kalau kos pula, kos klinik, hospital, bayar ubat semua, kan? Kos emosi, stres. Lepas tu kita membuat orang risau, family pun terkesan juga. Walaupun orang kata, oh saya ada insurans, kan? Boleh cover semua. Tapi kos-kos lain, kos sakit yang tak boleh tanggung oleh insurans, ya. Dan kualiti hidup kita pun makan tak bebas, tak boleh gerak, terbatas, dan nak enjoy hidup pun tak boleh, kan. Bila sakit bukan saja duit hilang, nikmat hidup pun hilang. Berbanding kalau kita tengok kita buat pencegahan, kan. Pencegahan lebih murah sebab jaga awal jimat sepanjang hayat. Kos kecil nampak impak besar, jaga makanan je. Jaga makanan, cukup nutrisi, ditok badan dan gaya hidup. Lepas tu memang kita akan dapat kualiti hidup lah, kan. So maksudnya kita sanggup, ya, kena spend 10 ke 20 sehari untuk jaga kesihatan kita. Sebab kalau memang ikutkan kesihatan dan juga kesakitan pun memang kita kena bayar. Antara sama ada kita nak bayar sekarang ataupun kita bayar nanti dengan harga yang lebih mahal, ya. Okey. So apa tanggungjawab kita sekarang? Tak ada siapa yang jaga kesihatan selain diri kita sendiri. Okey, sebab apa? Kawalan pada diri kita, kan? Kawalan pada tangan kita sendiri. Konsentrasi maksudnya kita kena kesihatan memang pelamburan yang berjangka panjang, so kita kena konsisten. Lepas tu kita kena membina tabiat yang positif. Sebab tu kita kena ada circle positif supaya dapat membina budaya tabiat yang positif, kan. Seperti tim BOI ni, kan. Macam contohnya Sklinine, kita join, kan. Kita sentiasa kita belajar macam mana kita nak dapatkan gaya hidup yang sihat. Lepas tu kita kena bersumberkan sumber yang betul lah, doktor, coach dan bimbingan, okay? Sebab apa, tindakan kita sekarang ni adalah perlindungan keselamatan kita, ya, keselamatan yang terbaik. Okey, sedikit lagi. So sebenarnya kita kena faham badan kita ni sebenarnya umpama macam rumah yang berserak. Kena koreksi, kena tahu badan kita bila umpama macam rumah yang berserak, apa jadi? Kita nak kemas, perlukan masa, betul tak? Betul. Dan lepas tu, betul kan? Nak kemas, perlukan masa. Lepas tu, nak kemas, kena banyak alat. Betul tak? Bukannya boleh 1-2 alat je. Kena perlu alat yang digunakan. Dan perlukan tenaga yang diperuntukkan. So, maksudnya, badan kita ni, bila badan umpama macam rumah ni berserak, so, maksudnya toksin berkumpul, lemak berkumpul, kan? So, kita nak sihat tu bukan boleh instant. Bukan boleh dengan sebotol 2, bukan dengan sekejapai seminggu 2. Kena lama. So kita boleh expect kurus dalam masa 2-3 hari. Badan kita perlukan masa, ya, untuk boleh juga reset. Dan sama juga alat pun tak boleh makan madu saja, kan, makan satu saja ataupun hanya jaga makanan jaga makan. Kena ada suplemen, kan. Sebabnya bila tak cukup alat tu membuatkan kesihatan tu tak dapat dengan segera. Dan juga perlu bertindaklah dan kena konsisten, ya. Okey, ini dia. Kalau nak, maksudnya macam mana kita nak tahu, kan, nak tahu apa yang kita perlu amalkan. Di sinilah produk membantu, ya. InsyaAllah kita akan lepas ni ada speaker, presenter akan diterangkan lebih detail bagaimana kita nak kembali menjaga badan dengan satu sistem pemakanan yang sihat. Itu mudah ikut, mudah konsisten, juga ada hasil, insyaAllah, ya. Okey, dan last sekali, so kita kena ingat, kan, bila kesihatan tinggi meningkat, tenaga kita akan meningkat, kan? Bila tenaga meningkat, fokus akan meningkat, dan bila fokus meningkat, income dan juga life kita juga meningkat. Okey, so itu saja daripada Kak Maiti. Semoga apa yang Kak Maiti sampaikan ni dapat manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa anda di pentas dunia. Berikan tepukan yang paling gemuruh untuk speaker kita pada hari ini. Masya Allah, so luar biasa ilmu dia. Okey, so berikan tepukan gemuruh juga pada Dr. Adiba. Macam mana ilmu tadi? Best ke best? Best gila. Cukup ke cukup? Tak cukup. Lama tak cukup Kak Zu. Kena request dengan Sifu Desmond agaknya untuk kita buat 1 hari terus. Okey. Best sangat, kan? Sebab betul. apa? Sebab tu Sifu sediakan sistem ni. Jadi
Jadi masuk kelas untuk dengar lagi banyak lagi. Okey? So, untuk tidak melengahkan masa, kalau tadi kita dah tengok kan, Dr. Adiba dah bagi kita 3 tips. Makan, tidur, stres. Yang tu kita kena jaga. Dan baik Ibu bagi kita 6 quality of life. Yang penting sekali kesihatan. Yang kedua baru datang, yang kedua ketiga baru datang kewangan, hubungan semua tu. Tapi kalau kita dah tahu macam mana nak jaga kesihatan, kat sini kita ada produk yang baik. Tapi macam mana kita nak yakinkan orang kalau kita sendiri tak yakin? Betul tak? Betul. Okey, kesihatan bersamaan dengan asas kejayaan. Tapi untuk kita dapatkan income kita, kita kena ada keyakinan. Untuk sesi seterusnya, kita ada produk confidence. Mestilah kita kena ambil orang-orang yang memang confident dengan produk ni berpuluh-puluh tahun dah. Betul. So Okey. daripada produk yang kita ada yang luar biasa dekat dalam Forever ni, kan, kita nak bagi anda keyakinan. Kita tadi dah dapat kesedaran daripada segi kesihatan, betul? So kita sekarang ni nak bawakan anda untuk anda lebih yakin dengan produk Forever yang hebat sekali. Okey, kita nak panggil speaker kita.